Alah, baru nak tambah gram emas, tapi tiba-tiba harga emas hari ni naik. Itu antara keluhan biasa bagi penyimpan emas baru yang belum faham tentang kekuatan emas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan. Harga emas ni perempuan akan sentiasa turun dan naik dalam jangka masa yang pendek. Hari ini dia turun sikit, hari esok dia turun sikit, hari esok lagi dia naik sikit. Tetapi tuan-puan, melalui sejarah kenaikan harga emas telah naik daripada RM30 per gram pada tahun 2020 sehingga hari ini sekitar RM460 pada tahun 2025. Jadi untuk jangka masa panjang, harga emas itu sentiasa naik. Jadi bagi tuan-puan yang mana memang nak alihkan duit itu untuk simpanan jangka masa panjang, jangan risau. Walaupun dalam jangka masa pendek ini harga emas sentiasa turun dan naik, tetapi sekiranya tuan-puan menyimpan dalam jangka masa yang panjang, tuan-puan pasti akan untung melalui simpanan emas itu. Simpanan emas ini adalah simpanan untuk kita lupakan. Kita menabung 10 gram hari ini, kita lupa. Bulan depan kita menabung lagi 10 gram, kita lupa. Sehinggalah sampai satu tahap kita cukup 200 gram, kita nak gunakan duit, kita boleh jual sahaja emas itu, dapatkan duit dan selesaikan urusan-urusan kita.